Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena dengan malam yang barakah pada Idul Adha, dan kita kaitkan apa yang kita akan buat besok ini. Itu dah mengajak kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ibadah sunnah, itulah salat sunat Idul Adha. Disebabkan bahawa sunat Idul Adha itu bukan sekadar sesuatu yang wajib kita raikan dan kita rayakan kerana hari ini sungguh-sungguh besar. Tetapi kita perlu mengetahui juga sedikit sebanyak ilmu tentang Idul Adha, sehingga cara kita menyebut Idul Adha itu sendiri, agar penyebutan kita kembali daripada ilmu yang mana silsilahnya, cara kita menyebutnya sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita membaca Quran, kita membaca Alhamdulillah, kita tidak membaca Alhamdulillah, Alhamdi Lillahi, kita tidak membaca Lillahi, kaedah penyebutan. Jadi begitu juga tentang apa yang disebut, juga perlu kembali pada penyebutan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita terkeluar daripada sifat jahil pada akal manusia. Sebab kejahilan itu menuju pada akal. Dan kata ulama, kejahilan itu bermula apabila akal mewujudkan sesuatu, membentuk sesuatu dengan tulisan, dengan gambaran. Kalau berkaitan dengan bahasa Arab itu, pada barisnya ataupun di sudut penyebutan, dibentuk, digambarkan. Akan tetapi hakikat yang digambarkan itu, yang dibentuk itu salah. Maka apa yang difikirkan, apa yang digambarkan itu termasuk pada sebuah yang kejahilan. Jadi yang pertama yang perlu kita sebut adalah pada penyebutan yang betul pada Idul Adha. Iaitu maksudnya adalah tidak disebut, tidak dibaca Aidul ataupun Aidi, tetapi mesti disebut Aidi ataupun Aidul. Mengapa agaknya? Kerana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi sendiri menyebut Aidi. Dan Nabi juga menyebut dengan alif lam, Al-Aidi. Mana Ain itu baris bawah. Tapi bila masuk ke Adam Melayu, ini dia boleh berubah. Aidi, Aidu. Kaedah membacanya, Aidi, Aida, Aidu, memang ada kaedah. Tetapi kalau dibaca Aida, Aidu, Aidi, memang dah salah pada Ain itu sendiri. Jadi jangan dibaca baris fathah, jangan dibaca baris atas. Kena baca yang baris bawah. Kerana tidak terdapat satu hadis pun yang mana Rasulullah SAW menyebut Aidi ataupun Aidu. Tapi Rasulullah SAW menyebut Aidi, Aida, Aidu. Itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Mengapa agaknya kita betul-betul dengan ini? Disebabkan apabila kita solat, ada kalanya kita menyebut lafaz usolli sunnatan Aidil Adha, kita sebut. Satu. Yang kedua, sewaktu kita takbir, sahaja aku solat sunat Aidil Adha. Kat situ dah ada berlaku kehilangan sebutan aslinya. Seperti mana contoh, sahaja aku solat sunat 3 harakat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya rakaat kan disebut harakat. Boleh tak? Harakat itu yang kita baca Quran, ada tajwid, baca panjang pendek itu. Lalu kalau kita bacanya saja kau solat sunat 2 harakat, jadi sah atau tidak?
Jadi betapa pentingnya sebutan di sini. Jadi yang pertama kita nak meraihkan akan Aidil Adha, dan kita bukan meraihkan Aidil Adha. Kerana apa? Aid itu tidak terdapat pada dia kalam yang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak terdapat pada kalam yang lidah Rasulullah, ulama pun tidak akan mencipta satu kalam yang lain. Gitu. Tapi oleh kerana kita mempunyai satu kedudukan yang istimewa, kerana kita telah berpegang dengan Melayu seboleh, maka kita pun pakai aini, ain itu baris atas. Dia guna pakai tanpa sedar bahawa itu bukan yang disebut oleh Rasulullah. Bahkan kalau kita niat pun, itu bukan sepatutnya demikian niatnya. Itu yang pertama pada sebutan. Yang kedua adalah esok ini. Dalam kehidupan kita, kita akan nampak sungguh bahawa setiap pagi-pagi besok kita meninggalkan dunia kita sekejap. Keindahan rumah kita sekejap. Kemewahannya, apa yang ada, yang menyedapkan pandangan mata pagi-pagi besok. Mengapa agaknya? Sebab kita beramai-ramai akan pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat sunat. Apa maksudnya? Setelah saja subuh, kita menunggu naik matahari, kita pun siap mana sunat Eid al-Adha itu. Lalu kita pun segera untuk ke masjid atau ke solat yang ada yang ditunaikan solat Eid al-Adha. Jadi maksudnya apa? Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan ahli keluarga yang memang tak boleh nak solat ke, tak ikut bersama, tinggal macam-macam di rumah. Lalu kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk solat. Dan suatu kita solat, kita bukan solat sunat biasa. Solat kita itu setelah takbiratul ihram 7 kali takbir. Allahu Akbar itu dah besar dah makna. Lalu diselami mula dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku menunjukkan bahawasanya apa yang kita tak buat besok ni, amalan kita besok ni besar. Sehingga setelah kita solat, duduk di tempat saf kita dan tidak bergerak kerana kita akan mendengarnya khutbah. Khutbahnya Eid al-Adha. Lalu jangan balik. Kerana apa? Itu sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau sekiranya berkaitan dengan Eid al-Fitri itu, jadi dikaitkan Eid al-Fitri kerana Eid di situ pun merayakan. Lalu ulama kita ditanya mengapa yang 1 Syawal kita perlu berhari raya. Lalu dijawab dasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Iaitulah sewaktu dia berbuka puasa, lalu ulama menakwilkan sewaktu berbuka puasa adalah hari terakhir dia berbuka puasa. Ramadan yang terakhir. Malam tu malam 1 Syawal. Esok itu pagi 1 Syawal. Itu kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua pula apabila dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah. Lalu kita bertemu Allah bila Nabi tetapkan bila naik matahari sampai ke waktu duha, iaitulah maksudnya solat sunat Idul Fitri. Lalu Idul Adha, Idul Adha juga kata ulama dikaitkan dengan ibadah puasa. Cuma tidak sampai 30 hari dalam Zulhijjah. Lalu apa kaitan dengan puasa dia? Kembali balikkan hadis Rasulullah. Sebab hadis Rasulullah itu bersifat umum. Kegembiraan bagi orang yang berpuasa, iaitulah suatu di berbuka. Iaitu puasa apa? Puasa sunat Arafah. Kita tak hukum. Orang yang hukum boleh sunat juga. Sunat bagi dia untuk berpuasa. Kalau nak berpuasa. Itu. Kita di sini disunatkan berpuasa sebab fadilat yang kata Rasulullah, orang yang berpuasa sunat Arafah ataupun 9 Zulhijjah diberikan keampunan 2 tahun. Setahun sebelum, setahun sesudah. Hadis Rasulullah sanad dengan sanad yang sahih. Lalu kata ulama kembali balik ke kegembiraan tadi kerana dia berjaya berpuasanya Arafah ataupun puasanya 9 Zulhijjah. Itu kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua, itu esok tu kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala waktu duha itu dengan Idul Adha. Gembira. Mengapa agaknya? Kerana solat itu adalah munajatul.
munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu dan Idul Fitri, Idul Adha, solatnya jangan ditinggalkan walaupun dengan hukum yang sunat muakkadah. Jumhur ulama menyatakan sunat muakkad, tapi dalam mazhab Hanafi dia mewajibkan. Tak jatuh sunat dah, wajib. Kerana apa dia jatuh wajib? Sebab bila Rasulullah SAW melaksanakan solat Idul Fitri, Idul Adha, belakang Nabi seluruh sahabat tak ada seorang yang tak hadir. Tak diringankan hukum. Pada zaman Rasulullah semua mengambil tempat sehingga kaum wanita diberita oleh Rasul datang semua sekali. Yang besar, yang kecil, yang laki, yang perempuan semua hadir. Kalau perempuan itu dalam keadaan uzur, kata Rasulullah duduklah di belakang-belakang itu. Lalu mereka boleh mengambil tempat untuk apa? Dengan khutbah. Yang lain, sedekah. Mana menunjukkan apa di sini? Sebab itu adalah permulaan cara kita merayakan harinya Idul Fitri, Idul Adha itu. Disebabkan kata ulama, dia bermula daripada solat. Sehinggalah berakhirnya Idul Adha pada hari yang keempat itu. 3 hari Tashrik pada hari yang keempat. Selesai. Bahkan kata ulama pada Idul Adha yang pertama itu, satu hari penuh itu adalah ibadah yang mana perbuatan yang harus menjadi ibadah. Mubah menjadi ibadah. Apa maksudnya di sini? Perkara yang mubah adalah sesuatu yang berkaitan dengan hiburan, bergembira, berseronok, bersuka-suka, tapi pada hukum yang mubah, yakni yang harus pada syarat. Tetapi yang harus pada syarat, kalau sekiranya kita lakukan kerana rasa gembira tadi, maka kita mendapatnya satu afar, satunya pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah satunya Syawal, begitu juga dengan hari Idul Adha yang pertama sampai 3 hari Tasyrik. 3 hari itu diharamkan bagi kita berpuasa. Apa maksudnya? Kefarduan apabila dilaksanakan maka bahagia. Bila meninggalkan kefarduan maka dia haram, dia berdosa. Tetapi dalam hal ini Allah mengharamkan puasa. Allah Subhanahu wa taala memberi kita makan pada harinya, kita cerita Idul Adha lah. Hari pertama Idul Adha. Apa maksudnya di sini? Kita tak berpuasa itu adalah satu pahala seperti mana mengamalkan satu kefarduan. Kerana apa? Sekiranya kita nak puasa juga satunya Idul Adha, hukumnya haram. Apa maksudnya di sini? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya tak melarang hamba-Nya untuk berpuasa, tapi yang ini Allah larang. Mengapa? Kerana digantikan dengan kegembiraan. Lalu kegembiraan tadi yang bersifat mubah, Allah Subhanahu Wa Taala beri pada hukumnya sesuatu yang mubah, yang harus, mana ada pahala. Seperti mana contoh? Selesai daripada solat, kita pun buat korban ataupun kita pun makan-makan gembira, seronok. Itu semua mubah selagi mana tak langgar syarak lah. Tetapi apa yang kita lakukan itu dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Itulah maksudnya Eid ke situ. Kaedahnya kembali daripada namanya Eid. Maknanya adalah meraihkan perayaan Al-Adha itu. Caranya adalah tak boleh duduk diam-diam, tak boleh tidur sampai ke petang. Kena meraihkannya. Meraihkan itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah satu ketika Rasulullah keluar daripada masjid, satu riwayat. Dalam riwayat yang lain di belakang masjid, tapi dalam masjid, tapi di belakang orang daripada Habsyah. Sebelum mereka balik, mereka nak buat pertunjukan. Lalu mereka membuat dapat tunjukkannya dengan bermain pedang di antara mereka. Ting, 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 ting gitu. Lalu Rasulullah pun tengok, Nabi tanya sahabat, mereka berbicara sesuatu dalam bahasa Habsyah. Apa yang mereka bicarakan? Lalu ada sahabat Rasulullah yang faham, ya Rasulullah, mereka memujimu, yanjungmu ya Rasul. Lalu Rasulullah bilang. Lepas tu Rasulullah pun pulang, tapi masih ada lagi permainan tu dalam masjid Rasulullah.
Bila Rasulullah pulang, Nabi panggil Aisyah, "Ya Aisyah, adakah kau nak lihat satu pertunjukan di masjid?" "Mau ya Rasul." Lalu Aisyah pun keluar. Dagunya Aisyah letak di bahu Rasul. Dia dah mana menunjukkan Rasulullah tu agak tinggi juga orang. Aisyah pun tinggilah dagu kat situ. Tengok bila dia main semakin orang kata adingan main pedang tu semakin menakutkan sehingga Aisyah pun tutup mata dia takut tengok. Lepas tu Rasulullah tanya, "Cukup ke Aisyah?" "Cukup ya Rasul." Kemudian dia masuk ke dalam rumah. Apa maksudnya? Rasul dia dengan juga Aisyah melihat satu pertunjukan. Kerana apa? Itu satu hiburan yang mubah harus. Sebagai ulama mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari, dia bukan di luar masjid, di dalam masjid. Cuma walaupun begitu, ini adalah satu urfiah, uruf, tradisi orang Amsyah. Amsyah itu dia kalau main satu permainan dalam rumah ibadah. Tetapi tradisi kita jangan sampai di dalam rumah ni ibadah. Apa maksudnya di sini? Itu bukan tradisi kita. Tapi kalau kita pergi dekat Turki, pergi dekat Mesir, saya tengok ada juga main bola dalam masjid. Budak-budak. Tradisi kita di sini kalau begitu penumpang budak tu. Bukan tradisi kita. Lalu Rasulullah biar. Lepas tu Rasulullah masuk ke dalam rumah. Rasulullah nak rehat sekejap. Nabi pun berbaring. Nabi selimut, tarik. Kemudian pula ketika itu ada kawan-kawan Aisyah yang pandai nyanyi-nyanyi. Lagu nyanyi dia pula adalah lagu dalam peperangan. Maknanya memuji tentera-tentera peperang dalam peperangan Bu'as. Peperangan Bu'as ni keturunan Arab punya peperangan dah. Keturunan punya lagu. Tapi tak langgar pada syarak. Dalam rumah Aisyah. Itu. Lalu Rasulullah pun dengar sambil baring. Kenapa Rasulullah dengar? Sebab Nabi tak tidur, cuma berbaring. Masuklah Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia cakap apa? Takkan dalam rumah Rasulullah ni ada suara-suara seperti mananya seruling syaitan? Gitu. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, sesungguhnya agama lain tu ada hari raya tu. Lalu mereka pun gembira. Hari ni hari raya kita ya Abu Bakar. Biarkan saja mereka menyanyi. Tetapi yang menyanyi itu bukan macam hari ni Datuk Siti ke, Zainal Zain ke. Yang nyanyi itu budak-budak aja. Kalau kita sedikit takkan berbaring dia nyanyi ke depan tu. Lalu apa maksudnya? Budak-budak dia yang nyanyi. Lalu Rasulullah kata, "Ya Abu Bakar, biarkan. Ini hari raya kita. Ini satu hiburan." Apa maksudnya? Rasulullah juga hiburan yang dinyanyikan oleh anak-anak kecil. Kalau mama-mama yang nyanyi, tentu saya rasa Rasulullah tak dengar. Sebab suara dia aurat kan. Jadi maksudnya apa di sini? Maka itu dah maksud Eid yang wajib diraihkan. Maka oleh kerana itu, jangan disibukkan dengan TV, dengan telefon bimbit, dengan itu, dengan ini, dengan katil, dengan bilik tidur. Itu bukan nama meraihkan. Jadi tak jadi Eidil Fitri, tak jadi Eidil Adha. Jadi bagaimana nak betul-betul Eidil Fitri, Eidil Adha? Maka tidak teraihkan. Kalau sekiranya ada korban, walaupun kita tak berkorban, maka pergi tengok. Moga-moga tahun depan kita pula. Jadi maksudnya itu salah satu meraihkan sebab kata Rasulullah tidak ada satu hari yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat bergembira dengan hari tersebut melainkan tumpahnya darah haiwan-haiwan korban pada hari tersebut. Dan Rasulullah kata itulah Idul Adha. Bahkan turun ayat Quran dalam surah At-Taubah cerita tentang Yaumul Hajjil Akbar. Yaumul Hajjil Akbar. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya Hajjil Akbar itu kata Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengatakan itulah Idul Adha. Yaumul Eid, Yaumul Adha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Ali. Orang tanya Sayyidina Ali, "Ya Ali, apa maksudnya Hajjil Akbar?" Hajjil Akbar itu aku mendengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud iaitu dah Yaumil Idil Adha ataupun Yaumil Adha. Itu dah Idil Adha, itulah Hajjil Akbar. Oh, bukannya wukuf pada hari Jumaat, tidak.
Sama ada dia wukuf hari Jumaat ke, dia wukuf hari Selasa ke, tetap Hajjil Akbar. Sebab Rasulullah kata wukuf itu Hajjil Akbar. Walaupun bukan hari Jumaat. Orang Melayu faham hari Jumaat itu wukuf Hajjil Akbar. Lalu tafsir ayat Quran ini nak letak mana kalau sekiranya dia terjadi Hajjil Akbar? Itulah pemikiran orang Melayu yang perlu dibetulkan. Itu yang disebut oleh ulama kita juga. Jadi selain daripada itu, apa yang kita perlu ketahui juga dalam solat kita, tidak lain. Di sini ada beberapa hikmah yang mana Rasulullah SAW mengajar kita di dalam dia solat Idul Adha adanya khutbah. Hanya beberapa kali takbir. Cuma walaupun itu berdasarkan sunnah, Rasulullah SAW mendahulukan solat baru dah khutbah. Itu. Tapi ulama kata bahawasanya perkara itu tidak diwajibkan. Kerana apa? Kerana pada zamannya Muawiyah, itu sahabat Rasulullah, orang alim di kalangan sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah mencintai dia. Muawiyah, pada zaman dia, apa yang berlaku? Sebelum solatnya Idul Adha, azan dulu. Azan. Muazzin nak azan. Lepas tu sebelum nak angkat takbir, iqamah. Baru nak solat Idul Adha. Tapi satu-satunya sahabat yang mengamalkan sebelum nak solat sunat di Idul Adha, ada azan, ada iqamah, ada Muawiyah. Itu. Lalu ulama kita ditanya, bukankah bersalahan dengan sunnah Rasulullah SAW? Dia boleh berkata bersalahan, melainkan itu ijtihad dia kerana dia orang alim di antara sahabat Rasul. Mengapa dia orang alim? Dia khatibun Nabi. Wahyu turun, dia salah seorang yang menulis wahyu. Bukan orang jalan-jalan orang. Orang faham agama dah. Begitu. Dan jangan memandang dia salah. Tidak dibenarkan. Sebab ini adalah kefahaman sahabat Rasulullah. Dia radhiyallahu anhu. Lalu dijawab oleh ulama-ulama kita. Kerana apa? Dia faham agama ini. Pada zaman dia, dia melihat orang yang nak datang sembahyang Idul Adha ni macam-macam golongan. Apa maksudnya? Macam contoh kita, dah pukul 8 ni. Padahal sebenarnya kita kena solat Idul Adha pukul 8. Ada orang masih duduk lagi, ada dekat rumah lagi, duduk baring lagi. Apa maksudnya? Tak bersemangat dan datang awal. Akhirnya Muawiyah kata, mana muazzin di masjid ini? Saya, ya Muawiyah, kamu azan? Dia naik ke satu tempat yang tinggi, dia azan. Bangun orang yang baring itu, bangun dia. Orang itu pun tanya, apa pasal ada kan? Ya, kita nak solat Idul Adha. Bangun dia. Pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lain pula. Azan, iqamah memang tak ada. Tetapi dia mendahulukan khutbah, barulah solat. Apa maksudnya? Khutbah dulu, barulah Idul Adha, solat sunnah Idul Adha. Jadi ulama kita ditanya, boleh ke Sayyidina Utsman berbuat demikian? Sepatutnya kamu jangan tanya boleh ke tidak. Sayyidina Utsman tu siapa? Dia Khilafatul Ar-Rasyidin. Jadi maksudnya apa? Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman atas ijtihadnya tak salah. Walaupun dia dengan Rasulullah tak tahu berapa kali dia solat Idul Fitri, Idul Adha dengan Nabi, dia pun tahu Rasulullah mendahulukan solat baru dah khutbah. Tapi sampai pada zaman dia jadi khalifah, dia bukan maksud mengubah, tapi dia melihat pada keadaan masyarakat pada ketika itu. Dia khutbah tu. Disebabkan apa? Sebab pengalaman sebelum ini, solat dulu. Habis solat, imam bagi salam, dia jadi imam Sayyidina Utsman. Orang balik. Bukan sedikit, ramai balik. Bangun balik, bangun balik. Lepas solatnya Idul Adha dan juga Idul Fitri. Untuk tengok, tahun ni dia buat perubahan. Dia kata, aku tak mau lagi macam tahun-tahun lepas tu. Kamu lepas solat, kamu balik. Itu. Macam kita di sini pun kalau lepas solat Idul Adha balik tu mesti nak tengok cerita Ultraman, Spiderman, gitu.
Jadi maksudnya apa di sini? Lalu Sayyidina Uthman mengubah. Dia khutbah itu. Lepas khutbah barulah dia salat 2 rakaat Idul Adha. Apa maksudnya di sini? Boleh. Lalu apa maksudnya di sini? Dia mengubah arti ijtihadnya. Jadi ijtihad di sini kita tidak boleh mengatakan salah, tapi melalui pada ilmu yang ada pada Sayyidina Utsman yang memahaminya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlaku. Walaupun begitu kita tak mahu mencampur dah apa yang dilakukan mereka sebab kita dah ada sunnah kita mendahulukan akan solat baru dah khutbah. Selesai. Kemudian berkaitan dengan yang solat itu. Kata ulama-ulama kita, pahala kita dalam Idul Adha bermula daripada takbiratul ihram. Kenapa agaknya? Sebab apabila kita bertakbiratul ihram, kita masuk menghadap Allah, bermunajat dengannya. Sebab Nabi kata, fa inna salat yunaji rabbuhu. Maka sesungguhnya hakikat solat itu munajatnya seseorang pada Tuhannya. Jadi maksudnya kita takbir saja aku solat sunnah Idul Adha 2 rakaat mengikut imam kerana Allah, berjamaah makmuman. Akan tetapi boleh ke kita solat sendiri-sendiri di rumah? Boleh kata ulama, tapi ke syarat. Syaratnya macam kena wabak, dia uzur, dia sakit, tak boleh berjalan, dia solat dengan ahli keluarga, ataupun dia solat seorang-seorang sebab apa? Memang tak mampu berjalan dekat rumah pun tak ada orang nak solat. Jadi maksudnya apa? Sah solat sendiri-sendiri, tapi tidak afdal kalau dia tak uzur. Kita dulu pernah waktu COVID tu, kita kan semayang ke rumah, ada kawan tu setiap mana dia dapat kayu mimbar pun tak tahu. Dia tunjuk kat kita. Kita tanya mana kau dapat kayu mimbar? Carilah. Padahal tanya berapa makmum? 3 orang je pun. Apa? Yang viral tu macam sekampung. Padahal dalam rumah je. Dalam rumah boleh. Aku cuba kutubah hari ni tengok. Itu. Jadi apa maksudnya di sini? Bermula takbiratul ihram, bermulalah pahalanya kita hari itu. Takbiratul ihram untuk apa? Untuk solat Idul Adha. Itu. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi solat dengan sahabat Idul Fitri, Idul Adha. Para sahabat pun tengok Nabi. Ada di antara ulama berpegang bahawasanya setelah takbiratul ihram, kita takbir lagi sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Sebahagian ulama memandang 7 kali itu termasuk takbiratul ihram. Sebagai mazhab berpegang itu. Maknanya apa? Takbiratul ihram 1 kali, tambah lagi 6, maka jadi 7. Maka yang kedua, naik daripada sujud yang kedua itu kira 1. Sebab kita pada rakaat kedua 5 kali takbir, maknanya dia akan takbir 4 kali lagi. Itu. Ada mazhab berpegangnya itu. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i berpegang takbiratul ihram tidak termasuk. Lepas tu barulah takbir lagi 7 kali diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja. Cuma ulama menyatakan masih sunnah untuk menambah wala haula wala quwwata illa billah. Cuma perbuatan imam lebih utama untuk diikuti. Maksudnya apa? Imam dah masuk takbir yang kedua. Jadi kita jangan lewatkan takbir nak baca sampai habis. Dikhawatirkan nanti imam dah masuk takbir yang kelima, dia baru masuk takbir kedua. Nanti kelang kabut. Imam dah 7 kali takbir pun dia fikir, aku dah berapa kali ikut aja imam. Tapi tak baca habis subhanallah walhamdulillah imam dah takbir. Tak. Takbir imam lebih utama pada yang kita punya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah tu. Mengapa? Sebab Nabi bagi tahu kamu tak perlu risau. Baca imam, zikir imam adalah untuk kamu juga. Itulah namanya imam. Dia nak khuda kita. Jadi jangan bimbang kalau sekiranya kita tak baca penuh. Lagi satu, dia sunat ayat aja. Takbir itu sunnah ayat, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah sunnah ayat. Apa maksudnya? Kalau tinggal 7 kali takbir, tak perlu sujud sahwi. Sunat dia terlalu ringan. Seperti mana contoh kita nak takbiratul ihram, angkat tangan ni,
Sunat yang ringan. Tak perlu nak sujud sahwi kalau tinggal sekalipun. Tak perlu ulang solat pun. Sebahagian lagi mazhab, ulama-ulama kita mengambil riwayat, benar Rasulullah solat Eid, sama ada Eid Fitri ataupun Eid Al-Adha, akan tetapi Rasulullah takbir setelah Nabi baca surah. 3 kali Nabi takbir. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua pun Rasulullah SAW pun takbir 3 kali aja. Kita tak mazhab Syafi'i tak pakai hadis yang itu, riwayat yang itu. Walaupun begitu, kalau kita lihat di sini, satu-satunya solat yang tidak adanya takbir banyak-banyak, melainkan solat ini aja. Maksudnya adalah Idul Fitri, Idul Adha. Lalu ulama kita menyatakan bahawa hikmah di sini adalah walitakabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dua di sini. Sebab Allah Subhanahu wa taala ada memberi hidayah kepada kamu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kamu agar kamu ikut hidayah. Kemudian kamu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain, walitakabbirullaha, agar kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bermula di mana? Solat kamu. Lalu ulama menyatakan yang kita takbir itu Allahu Akbar, bukan sekadar Allahu Akbar membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tapi masuk dalam jiwa makna membesarkan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahawasanya fana, leburkan diri kita daripada memiliki, mengakui sesuatu yang kita memiliki, sesuatu keakuan, itu bahasa Arab sebut ananiyah, leburkan. Kerana ulama kata bila kita angkat tangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, simbolik pada dua tangan ini adalah nak bagi tahu kita tidak memiliki apa-apa pun walaupun sebesar zarrah. Surrender aja depan Allah Ta'ala macam tu. Boleh dia kejar percaya kan. Bila dah depan tu, boleh kata angkat tangan, angkat tangan dia surrender. Kita lagi kena surrender dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana tak memiliki apa-apa pun melainkan apa yang Allah takdirkan buat kita menjadi ujian. Yang kita miliki ini, dia bukan mutlak, tapi dia ujian. Dia beruakum ayyukum ahsanu amala. Ujian. Sampai peringkat apa yang kita miliki ada sampai peringkat tak tidur malam kita. Kerana nak jaga dia. Jadi maksudnya apa? Itu semua ujian. Lalu bila kita takbir itu, maka kata ulama tidak lain agar hati kamu benar-benar membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mazhab Syafi'i disunatkan angkat kedua tangan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lepas tu pula lagi baca Allahu Akbar, subhanallah, angkat lagi. Angkat tangan. Mazhab Syafi'i sunat ayat. Sebagai mazhab kita angkat tangan seperti mana dalam mazhab Hanafi. Lalu dari sudut tasawuf dia ada. Kata ulama-ulama kita, itu yang dilakukan oleh Rasul sebenarnya. Ada kalanya Rasulullah angkat. Angkat. Kali yang lain pula Rasulullah hanya angkat takbiratul ihram je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ulama tasawuf ambil bahagian tu. Mensyarahkan kedua hadis tu. Yang pertama adalah bila kamu mengangkat tangan kamu, angkat lagi adalah kamu lebih lagi menyerahkan diri kamu, zahir batin kamu kepada Allah. Dan sehingga menghilangkan keakuan diri kamu memiliki sesuatu. Apa maksudnya? Kamu diberi salam oleh Allah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Apa maksud salam di sini? Tidak lain melainkan akidah kamu selamat, syariat kamu selamat, diri kamu selamat. Itu salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala berupa hidayah, ilmu, ilham. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Maksudnya salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila kita angkat menunjukkan bahawa yang maha besar, yang maha hebat hanya Allah. Bukan dunia, bukan akhirat, bukan dia, bukan siapa pun. Mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Dalam mazhab Hanafi pula, ulama mensyarahkan di sudut tasawuf, dia tidak angkat dah. Kerana apa? Kerana mengangkat di sini tak perlu kerana hatinya sedang memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada muraqabah, ada musyahadah. Rasulullah mengajar kita anta ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia. Kalau sekiranya tidak begitu, fa innahu yaraka, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu. Itu. Lalu di dalam solat itu bila dah selesai kita perlu membaca surah Al-Fatihah.
Dimulai dulu dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan sekadar di luar solat bila kita nak baca Quran. Sebab Allah kata, "Idza qara'tal Quran", apabila kamu nak baca Quran. Quran menyeluruh. Ayat itu, ayat ini mulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dulu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dia baca ta'awuz depan Nabi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Lalu Rasulullah kata, kamu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kerana apa? Jibril bacakan itu kepada aku. Yang mana Jibril ambil daripada mana? Qalam, daripada Lauhul Mahfuz, daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai yang itu. Akan tetapi jangan sekadar baca di lidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz di lidah. Yang kita diperintah adalah dengan makna juga. Makna itu mesti duduk dalam hati. Kerana apa? Diterjemahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan ar-rajim yang terjam. Lalu kita perhatikan, kita perlu minta lindung kepada siapa? Daripada siapa pula? Jadi maksudnya kepada Allah. Daripada siapa? Syaitan ar-rajim. Itu kena datang masuk dalam hati. Sebab apa? Permulaan solat, kita nak baca surah Al-Fatihah, kejayaannya penghayatan surah Al-Fatihah, tengok kejayaan dulu pada ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia ada penghayatan, nanti dibaca bismillah sampai waladhdallin, jalan penghayatan tu. Jangan kosong. Jangan sekadar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat imam baca dah. Mesti ada yang kita baca dalam jiwa, dalam hati kita, makna-maknanya. Surah Al-Fatihah aja, bukan seluruh Quran kita nak baca dengan makna. Jadi maksudnya apa? Mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikut pada ilmu dia. Kalau kita pandai bahasa Arab, kita lebih memperhalusi makna. Sebab ulama kata, kalaulah sekiranya ar-rajim itu jadinya maf'ul, aku mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan ar-rajim yang direjam. Itu jadi maf'ul di sudut bahasa. Apa maksud yang direjam? Dulu-dulu sebelum Rasulullah lahir, sebagai ulama kata sebelum Nabi SAW diutus, syaitan boleh naik dengan sayapnya sampai ke langit. Langit yang tinggi, bukan dia dekat langit dunia. Atas sana, sampai ke bintang-bintang tu. Bila Rasulullah lahir, sebagai ulama kata bila Nabi diutus, maka Allah Subhanahu wa taala merejamnya akan syaitan-syaitan yang naik ke langit itu dengan cahaya bintang. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Maknanya Allah bagi hiasan yang cantik untuk kita lihat langit dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk merejam syaitan yang naik ke langit itu. Lalu ulama kata bagaimana yang direjam dengan bintang? Kata orang cahaya bintang. Cahaya bintang itu bila pergi pada syaitan yang pergi ke langit, hangus dia, bakar dia. Itu. Lalu kalau dikaitkan dengan solat, Nabi kata as-salatun nur. Solat itu adalah cahaya. Lalu kita bila baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dah ada mula cahaya. Lalu kalau syaitan datang ganggu kita, maka dengan cahaya solat kita dah merejam. Itu kata ulama tasawuf. Kalau dibacanya minasyaitonir rajim, ar-rajim dengan fa'il di sudut bahasa Arab, maka dia bermaksud yang merejam. Yang melontar itu siapa? Syaitan. Apa maksudnya? Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang datang nak merejam. Maksudnya adalah kiasan. Yang inilah dia nak datangkan waswas dalam hati kita. Itu pasal ada kadang bila kita solat, kita pun lupa. Ini dah rakaat 3. Cuma rakaat pertama tadi baca Fatihah. Tidak. Lepas tu rakaat yang keempat. Baca dah panjang dah. Dah duduk tahiyat akhir. Betul. Tadi tahiyat awal buat ke tidak? Padahal tahiyat awal tu sunat je pun. Kita fikir, dia ragu-ragu. Akhirnya dia duduk dah setengah jam tahiyat akhir. Sebab fikir, buat ke tak? Buat ke tak? Buat ke tak? Syaitan depan dia, berapa gitu.
Jadi oleh kerana itulah perlu menghayati a'udzubillah, maka ya Allah aku mohon kepadamu perlindungan kepadamu ya Allah atas zatmu daripada syaitan yang datang nak waswas aku. Itulah min syaitanir rajim. Ar-rajim itu juga yang dilaknat dan jauh pada rahmat. Mulai yang itu. Jangan sekadar baca. Itu pukul berapa dah? Baru auzubillah belum habis solat dah tu. Kita nak cerita solat itu al-Adha. Belum masuk khutbah lagi. Seterusnya surah Al-Fatihah. Lalu ulama menyatakan atas sunnah Rasulullah Idul Adha, Idul Fitri, pada hakikatnya Nabi SAW tidak mensyaratkan apa-apa surah untuk dibaca. Baca apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca mana yang mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh, mungkin ada imam jemputan tak datang. Lalu imam kita pula tak hafal Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Itu. Lalu baca saja faqra'u ma tayassara minal Quran. Apa yang mudah? Dia hafal qul ya, dia hafal qul huwallah macam solat maghrib saya baca tadi. Lalu baca akhirnya itu selesai. Akhirnya tolak sana tolak. Kenapa? Tak hafal surah Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Tidak, baca apa saja yang mudah. Lalu kalau berat sikit Rasulullah baca surah Qaf dengan surahnya Al-Qamar. Maka yang pertama Qaf, yang kedua Qamar itu lebih panjang lagi. Kita pun tak kaya imam nak baca yang tu. Mesti ada orang yang komplain. Lepas, lebih orang perempuan. Tapi okey lagi. Sebab dia tengok imam tu lebih garang pada dia. Jadi maksudnya apa di sini? Baca Faqra'u ma tayassara minal Quran. Sesat. Kemudian yang terakhir sekali, bila dah selesai bagi salam, saya ringkaskan adalah jangan kita bangun melainkan niat bangun kerana Allah. Untuk bagaimana? Untuk dengar khutbah. Disebabkan apa? Sebagai ulama kata, bangun pindah tempat tu sunnah. Kalau dapat buat. Tapi kalau dah keadaan penuh sangat, janganlah kita bangun pindah-pindah pula. Duduk situ. Dengar khutbah daripada awal sampai akhir. Sampai imam doa di atas mimbar itu. Kerana apa? Kerana doa mustajab ketika itu. Aminkan doa imam. Jadi maksudnya apa? Kerana itulah Idul Adha kita. Raikannya. Raikan maksudnya rayakannya. Nampak besar, nampak hebat. Nampak gah, bangga dengan perayaan itu. Itulah namanya raya. Sebab dalam kamus, kita tengok kamus Melayu yang lama-lama, maksud raya adalah besar. Itu pasal batu bersurat dulu yang jumpa kat Terengganu, ditulis Maha Dewata Raya. Bila diterjemahkan itu bahasa Melayu lama tu, Maha Dewata Raya. Bila diterjemahkan maksudnya Allahu Akbar. Rupanya raya tu bar akbar, besar. Itu pasal kita teguh raya jalannya besar. Hari raya, hari besar, hari kebesaran. Jadi oleh kerana itu kena rasa dalam jiwa dia besar. Dia tak sama hari yang lain. Ini bukan hari untuk tidur, tengok TV. Ini hari untuk bertakbir, hari untuk bergembira. Jangan sedih-sedih. Itu. Ada orang duduk, dia tidur dalam bilik dia pagi sampai ke petang. Padahal tu hari raya. Jangan buat begitu. Raya sungguh-sungguh. Bila nama raya, raya lah. Mana tahu hari itu dia nak karaoke lagu Salim Jamal ke. Jalan. Jadi maksudnya apa? Hiburkan. Itu kaedahnya. Sebab apa? Rasulullah SAW pun kata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, biarlah agama lain ada hiburannya. Lalu hari ini hari raya kita. Ini hiburannya. Sekadar anak-anak aja nyanyi, biar aja. Jadi Rasulullah tak melarang dalam hal ini. Cuma kita hari ini silap. Ambil hadis itu sehingga mengatakan harus perempuan untuk nyanyi. Ambil dalil itu. Padahal sebenarnya yang diharuskan oleh syarak adalah yang menyanyi ini anak-anak kecil kerana pada zaman Rasulullah tak ada wanita merdeka yang menyanyi. Tidak ada. Yang menyanyi hanya anak-anak kecil saja. Yang lain hamba-hamba sahaya saja. Sayyidina Osman ada hamba sahaya, lalu orang datang rumah dia dipanggil hamba sahaya saja. Tolong dendangkan satu lagu, dia pun nyanyi lah. Itu. Tapi gelik-gelik tak ada, nyanyi je.
Jadi salah orang ambil hadis itu menyatakan bahawa perempuan harus nyanyi sebab Rasulullah biarkan. Pada itu anak-anak kecil, dia bukannya orang dewasa dan merdeka. Itu selingan pada hukum. Jadi itulah antara yang perlu kita fahami. Yang pertama, kembali pada mukadimah kita. Sebab dia ada kaitan dengan niat. Jangan dibaca ID, dibaca ID. Sebab Rasulullah mengajar kita, iaitu ID, baris bawah huruf Ain, jangan dibaris di atas. Sebab kita ada kaitan sahaja aku solat sunat Idil Adha, nanti jangan kita baca Idil Adha. Jangan dibaca demikian. Kerana apa? Bila sebutan itu salah, maka dia ada kaitan dengan ta'yin. Ta'yin sebutan kena betul. Kalau tak betul, tak sah solat. Gitu. Seperti mana saya bagi contoh tadi, kalau dia nak sebut rakaat, sebut betul 2 rakaat, jangan tukar dia jadi 2 rakaat. Itu. Itu. Kaedah. Betulkan sebutan Aidil Fitri. Bahkan kata ulama kalau dibaca Aidul pun masih sah. Ada kaedah bahasa Arab, kalau tak masuk karangan, kita nak sebut Aidil Fitri ke Aidil Adha ke ataupun Aidul Fitri ke Aidul Adha. Lalu yang lebih betul adalah Aidu baris depan. Kenapa? Dia sebut bahasa Arab dia jadi mubtada. Mubtada mana dia kena rafa'. Marfu' mana baris depan. Idul Adha. Tapi bila kita niat usalli sunnatan li'idi, ada tambah lam pun boleh, tanpa tambah lam usalli sunnatan idi. Tapi dan baris bawah. Tapi ain kena tahu baris bawah, jangan ain lagi. Itu pasal kalau saya jadi imam kat masjid, yang mula-mula sekali saya betulkan niat itu. Jangan dibaca ain, baca ain. Itu. Sebab apa? Rasulullah mengajar kita, jadi jangan diubah apa yang dia ajar dia Rasul kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Pada dah penjelasan untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.